Salam sejahtera semua, saya Dr. Mohathir Rizal. Kita sering diberitahu bahawa roti adalah makanan yang selamat. Sekeping roti bakar pada waktu pagi atau sandwich untuk makan tengah hari, kedengaran seperti tiada. Apa yang perlu dirisaukan, bukan? Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa banyak jenis roti yang dimakan oleh warga emas setiap hari sedang perlahan-lahan merosakkan jantung mereka, melonjakkan paras gula dalam darah, dan mempercepatkan proses kehilangan jisim otot secara membimbangkan? Di pasar raya di seluruh negara hari ini, terdapat satu bahaya senyap yang menyamar sebagai makanan sihat. Ia kelihatan baik, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya sama sekali. Satu kajian terbaru pada tahun 2024 daripada American Journal of Clinical Nutrition telah menunjukkan bahawa warga emas yang kerap mengambil sejenis roti tertentu mempunyai risiko menghidap demensia sehingga 38% lebih tinggi. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah sehingga 99% warga emas tidak tahu bahawa jenis roti yang mereka percaya baik untuk kesihatan sebenarnya boleh meningkatkan risiko stroke sehingga 27%. Jenis roti yang berada di tangga teratas dalam senarai video ini terdapat di kebanyakan rumah yang mempunyai orang tua. Tetapi ia boleh memusnahkan lebih daripada 50% lapisan dinding usus hanya dalam beberapa minggu. Dalam video hari ini, saya akan bersama anda mencari kebenaran yang telah dibuktikan secara saintifik, kajian-kajian sebenar dan kisah-kisah benar warga emas di Malaysia. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat yang paling hangat buat pasukan kami. Dan jangan lupa tekan butang suka langgan saluran ini dan kongsikan kepada orang yang anda sayangi. Roti Ray Pumpernickel, rupa gelap yang mengelirukan tetapi memudaratkan usus. Ramai yang beranggapan bahawa roti pumpernickel adalah pilihan yang sihat. Dengan warna coklat gelap, tekstur padat dan bau yang meyakinkan, ia kelihatan seperti penuh dengan serat dan nutrisi yang sesuai untuk warga emas. Tetapi, terdapat satu kebenaran penting yang kebanyakan orang belum tahu tentang jenis roti ini. Kebanyakan roti pumpernickel yang dijual secara meluas sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Luaran nampak sihat, tetapi warna gelap itu datang daripada karamel dan molasses, bukan daripada proses pembakaran perlahan tradisional yang sebenarnya membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Roti pumpernickel tradisional Jerman perlu melalui proses pembakaran perlahan selama 16,24 jam pada suhu rendah untuk menguraikan asid fitik, bahan yang menghalang penyerapan mineral seperti zat besi, zinc dan magnesium. Tetapi jenis roti komersial hari ini dihasilkan dengan pantas hanya dalam 2 jam sambil menambah bahan perasa, pembaikan, tekstur dan perisa yang sistem pencernaan orang berumur 60 tahun ke atas sering sukar untuk memprosesnya dengan baik. Menurut kajian dalam Journal of Nutritional Biochemistry tahun 2023, 78% roti pumpernickel di kedai mengandungi sirap jagung fruktosa tinggi, bahan pemangkin yang menghasilkan produk akhir glikasi lanjutan AGS dalam tubuh warga emas. Bahan ini boleh mempercepatkan penuaan sel sehingga 34% berbanding gula semula jadi. Lebih-lebih lagi, kumpulan warga emas yang mengambil roti pumpernickel komersial 3 kali seminggu mempunyai tahap bahan penyebab keradangan dalam darah 2.5 kali lebih tinggi berbanding kumpulan yang tidak memakannya. Ini adalah angka yang membimbangkan kerana keradangan kronik adalah punca banyak penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit sendi dan juga demensia. Jika anda sedang memakan jenis roti ini dengan kerap, saya harap anda pertimbangkan untuk mengubahnya segera. Pilihan yang lebih baik adalah roti pumpernickel tradisional yang diimport dari Jerman dengan ramuan hanya tepung rai, air, garam dan yeast semula jadi. Roti sebenarnya akan berat, padat, rasa sedikit masam dan tiada gula atau bahan tambahan. Apabila dipegang, jika roti itu ringan, lembut atau kenyal, itu tanda ia telah melalui proses industri dan patut dielakkan. Pilihan yang lebih sesuai untuk warga emas termasuk roti bijirin bercambah atau roti rai fermentasi semula jadi gaya sourdough yang memberikan rasa kenyang tanpa menyebabkan keradangan tersembunyi jangka panjang. Roti bijirin, multigrain. Nama nampak baik tetapi menyembunyikan bahaya.
Hanya dengan mendengar nama roti bijirin, ramai yang cepat berfikir bahawa ia baik untuk kesihatan kerana banyak jenis bijirin mestilah lebih baik daripada satu jenis, bukan? Tetapi hakikatnya, ini mungkin salah satu salah faham terbesar apabila anda memilih roti di pasaraya. Walaupun nampak sihat, istilah multigrain pelbagai bijirin dalam industri makanan tidak dikawal oleh undang-undang. Penggeluar boleh menggunakan tepung gandum putih yang diproses sebagai bahan utama, kemudian hanya menambah jumlah yang sangat kecil pelbagai jenis biji untuk melayakkan label roti bijirin. Strategi ini kelihatan prihatin terhadap kesihatan, tetapi sebenarnya sedang secara senyap melemahkan kesihatan warga emas. Satu kajian dari University Johns Hopkins tahun 2024 menunjukkan 92% roti bijirin di pasaran mengandungi kurang daripada 5% bijirin penuh. Dalam satu kumpulan 1,200 warga emas yang memakan jenis roti ini setiap hari selama 3 tahun, paras gula dalam darah mereka melonjak dengan kerap lebih 41% berbanding kumpulan yang memakan roti bijirin penuh sepenuhnya. Sebabnya adalah apabila tubuh semakin tua, sensitiviti insulin menurun menyebabkan pemprosesan gula dalam darah tidak lagi sebaik dahulu. Pengambilan pelbagai jenis bijirin yang dicerna tidak serentak menyebabkan banyak gelombang rembesan insulin berturut-turut, satu keadaan yang pakar pemakanan panggil ribut gula darah. Memakan roti bijirin juga meningkatkan hormon stres kortisol pada warga emas sehingga 38% dalam sehari menurut kajian Harvard Aging Study. Kortisol inilah yang menjadi punca mempercepatkan proses kehilangan otot dan menjadikan tulang lebih rapuh. Selain itu, proses pengeluaran jenis roti ini lebih membimbangkan kerana menggunakan bahan kimia khas untuk melekatkan pelbagai jenis bijirin seperti pelembut dan bahan tambahan yang banyak antaranya malah dilarang di Eropah. Tubuh warga emas yang telah bekerja lebih 60 tahun tidak direka untuk berhadapan dengan bahan kimia ini. Nasihat mudahnya adalah beralih kepada roti 100% bijirin penuh atau 100% rye, jenis yang hanya diperbuat daripada satu jenis bijirin. Jika mahu mengubah selera, anda boleh makan secara berselang-seli sehari roti bijirin penuh. Hari berikutnya roti rye, jangan campur banyak jenis dalam satu buku roti. Apabila membaca label, pastikan bahan pertama mestilah tepung nama bijirin penuh 100%. Jika nampak perkataan seperti enriched flour tepung diperkaya atau refined flour tepung diproses, itu adalah tepung gandum putih yang menyamar. Roti sandwich putih, ejen pemersepet penuaan licik bersembunyi di dapur warga emas. Kedengaran biasa. Tetapi tahukah anda kerosakan yang disebabkan oleh roti putih kepada tubuh selepas usia 60 tahun jauh lebih mendalam daripada yang orang ramai sangkakan? Roti putih bukan sekadar kalori kosong. Ia juga mencuri nutrien dan mempercepatkan semua proses penuaan. Proses pemutihan telah menyingkirkan sehingga 78% vitamin dan mineral semula jadi dalam gandum hanya meninggalkan apa yang sains panggil bahan anti-nutrisi. Kedengaran bercanggah, tetapi ia benar-benar wujud. Satu kajian tahun 2024 oleh Cleveland Clinic memantau 3,000 warga emas selama 5 tahun dan mendapati kumpulan yang mengambil roti putih dengan kerap mempunyai umur biologi 2.3 tahun lebih tua. Para penyelidik menggunakan panjang telomere, penunjuk jangka hayat sel, dan mendapati bahawa orang yang memakan roti putih setiap hari mempunyai telomere yang memendek 19% lebih cepat berbanding penuaan semula jadi. Mereka sedang menua dengan lebih cepat tanpa disedari. Mekanisme di sebaliknya juga mengejutkan. Roti putih mempunyai indeks glycemic, GI, setinggi 95, lebih tinggi daripada gula pasir sekitar 95. Apabila warga emas yang cenderung mempunyai rintangan insulin memakannya, gula darah akan melonjak membawa kepada tindak balas keradangan seluruh tubuh. Kemudian berlaku penurunan gula darah secara mendadak, menyebabkan keletihan, lesu dan keinginan terhadap makanan manis kembali. Kitaran ganas ini, jika berulang setiap hari, akan menjadi beban besar kepada pankreas dan boleh membawa kepada diabetes jenis 2 pada 67%. Orang berumur 65 tahun ke atas yang memakan roti putih dengan kerap. Tetapi ada satu perkara yang jarang diperkatakan. Roti putih yang lembut dan gebu sering mengandungi bahan peluntur digunakan untuk memutihkan tepung dan menjadikan roti lebih ringan. Bahan ini bersaing dengan iodin, memberi kesan langsung kepada kelenjar tiroid, tempat yang mengawal keseluruhan sistem metabolisme. Penyelidik dari Persatuan Tiroid Amerika mendapati warga emas yang mengambil roti putih mempunyai tahap hormon tiroid 23% lebih rendah.
Ini boleh menjelaskan banyak gejala yang sering disalah anggap sebagai penuaan, seperti mudah letih, mudah naik berat badan, fikiran kabur atau pelupa. Meninggalkan roti putih tidak perlu secara mendadak. Kita boleh menyesuaikan secara perlahan-lahan bermula dengan mencampurkan 25% roti bijirin penuh dengan 75% roti putih, kemudian perlahan-lahan beralih kepada 50,50 dan akhirnya 75% roti bijirin penuh sehinggalah deria rasa dapat menyesuaikan diri. Satu lagi tips adalah menyediakan timun, tomato atau sayuran segar di dalam peti sejuk untuk ditambah ke dalam sandwich roti bijirin penuh membantu meningkatkan rasa. Dan yang paling penting, jangan pergi membeli belah ketika lapar. Kerana ketika itu kita cenderung memilih apa yang paling mudah dan roti putih selalunya adalah perkara pertama yang anda ambil tanpa sedar. Roti rye bread, commercial, semakin sihat, semakin boleh memusnahkan tubuh anda. Ramai yang akan terkejut apabila mendengar bahawa roti rye menduduki tempat teratas dalam senarai jenis roti yang warga emas patut elakkan selepas usia 60 tahun. Sudah tentu, saya tidak bercakap tentang jenis roti rye tradisional Eropah yang asli, yang sememangnya mempunyai banyak manfaat. Tetapi apa yang kita lihat di pasar raya Malaysia hari ini, sebahagian besarnya hanyalah roti putih yang dicampur sedikit tepung rye, ditambah pewarna karamel dan dilabel rye untuk kelihatan seperti makanan kesihatan. Data dari Pusat Penyelidikan Nutrisi Warga Emas Universiti Chulalongkorn, Thailand tahun 2024 yang memantau lebih 5,000 orang menunjukkan orang yang mengambil roti rye komersial setiap hari mempunyai tahap AGEs, ejen pemercepat penuaan sel, 156% lebih tinggi berbanding kumpulan yang tidak memakannya. Bahan ini berkait rapat dengan penyakit jantung, kanser dan demensia. Seorang penyelidik telah memberi amaran bahawa roti rye yang popular kini umpama resipi pemercepat penuaan yang menyamar sebagai makanan kesihatan kerana ia sering mengandungi tepung gandum yang dipuntih, sirap jagung dan proses sintetik. Lebih mengejutkan lagi, rye semula jadi mengandungi alkyl resorcinol yang membantu melawan kanser dan melindungi jantung. Tetapi dalam jenis roti komersial ini, jumlah tepung rye sebenarnya hanya merangkumi kurang daripada 8%. Terlalu sedikit untuk memberi manfaat, tetapi cukup untuk menggunakan nama bagi mengelirukan pengguna. Proses pengeluaran pantas menggunakan yeast industri dan bukannya yeast fermentasi, semula jadi menyebabkan roti tidak mempunyai bakteria, baik yang menyokong pencernaan. Tambahan pula, mereka memasukkan bahan pengawet seperti kalsium propionat untuk memanjangkan tarikh luput. Tetapi kesan sampingannya adalah ia memusnahkan keseimbangan bakteria baik dalam usus yang sangat penting untuk sistem imun dan pencernaan orang tua. Satu kajian tambahan menunjukkan hanya dengan memakan 2 keping roti rye komersial setiap hari secara berterusan selama 6 minggu boleh mengurangkan 43% mikrob baik dalam usus, membawa kepada kembung perut, senak dan penyerapan nutrisi yang lemah. Ramai yang salah anggap ini adalah gejala penuaan, sedangkan punca sebenar datang daripada roti yang kita makan. Protein gluten dalam jenis-jenis roti ini juga merupakan satu faktor lain kerana ia tidak melalui proses fermentasi semula jadi untuk diuraikan. Oleh itu, gluten masih sukar dicerna dan pada orang berumur 60 tahun ke atas dengan jumlah enzim pencernaan berkurang lebih 30%, tubuh tidak dapat memproses sepenuhnya, membawa kepada keradangan kronik dan penyerapan nutrisi yang lemah. Jika anda masih memakan roti rye setiap hari, saya nasihatkan anda berhenti dan cari jenis roti rye asli yang menggunakan tepung rye bijirin penuh sebagai bahan utama dan difermentasi secara semula jadi mengikut kaedah sourdough. Roti sebenar akan padat, berbau sedikit masam dan mempunyai kandungan tepung rye tidak kurang daripada 51%. Atau anda boleh mencuba jenis roti kesihatan lain yang bakal saya sebutkan. Ia memberikan nilai nutrisi yang lebih tinggi tanpa risiko tersembunyi. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan berasa video ini membantu anda memahami diri dengan lebih jelas, jemput taip nombor 4 di ruangan komen atau tuliskan perasaan anda. Jika belum, jangan lupa tekan langgan dan aktifkan loceng notifikasi agar tidak terlepas video seterusnya. Sokongan anda adalah sumber semangat yang besar bagi kami kerana setiap mesej, setiap tontonan menyuntik tenaga untuk kami menghasilkan video yang hangat, bermanfaat dan menyebarkan harapan kepada ramai orang. Mari kita melangkah bersama-sama. Genus, roti, to bike. Selepas mendedahkan jenis-jenis roti yang mungkin sedang merosakkan sendi, sistem pencernaan dan ingatan warga emas, kini masanya untuk mengubah keadaan.
Kerana masih ada jenis roti yang benar-benar baik untuk kesihatan dan membawa kesan yang bertentangan sama sekali. Malangnya, sebahagian besar warga emas di Malaysia masih belum mendengar nama jenis-jenis roti ini. Roti bijirin berkambah. Roti hidup memulihkan tubuh selepas usia 60. Di tempat keempat, saya ingin memperkenalkan roti bijirin bercambah atau sprouted grain bread. Roti jenis ini adalah kembalinya kepada kebijaksanaan nenek moyang, mereka yang merendam biji untuk bercambah sebelum dikisar dan dibakar perlahan, langsung tidak bergantung kepada bahan kimia atau proses industri. Apabila bijirin bercambah, ia akan membuka kunci nutrien yang pernah terkurung seperti vitamin, mineral dan enzim. Daripada karbohidrat biasa, ia berubah menjadi bentuk nutrisi hidup yang tubuh boleh serap dengan lebih mudah. Tahun 2024, Institut Penuaan Kebangsaan Amerika Syarikat mengkaji lebih 2,500 warga emas yang menambah roti bijirin bercambah dalam hidangan mereka. Hanya dalam 6 bulan, kadar penyerapan vitamin B12 meningkat 34%, folat lebih tinggi 20% dan zat besi lebih baik 31%. Ini adalah angka penting. Kerana apabila usia meningkat, asid perut berkurang, menyebabkan keupayaan penyerapan nutrisi juga berkurang. Mudah kata, roti bijirin bercambah bertindak sebagai kunci pembuka nutrisi penting untuk warga emas apabila tubuh menyerap dengan kurang baik. Ia juga membantu mengawal keseimbangan sistem pencernaan dengan ketara. Kajian dari Yayasan Kesihatan Usus melaporkan warga emas yang beralih kepada memakan jenis roti ini mengurangkan gejala kembung perut sehingga 67% dan sistem perkumuhan bertambah baik 52% hanya dalam beberapa minggu. Roti jenis ini juga mengandungi kesemua 9 asid amino penting, bermakna ia adalah sumber protein lengkap yang tubuh boleh gunakan untuk membina otot dengan serta-merta, sangat diperlukan selepas usia 60 tahun. Kerana setiap 10 tahun, jisim otot berkurang secara purata 3,8% jika tidak cukup protein. Satu tips kecil adalah sebaiknya habiskan dalam masa 5 hari atau simpan dalam peti sejuk beku kerana ia tiada bahan pengawet jadi mudah rosak. Tetapi ini adalah tanda baik menunjukkan roti itu masih semula jadi. Siloknya bakar sedikit sebelum makan untuk mudah dicerna dan meningkatkan aroma. Makan bersama mentega badam untuk menambah protein atau mentega buah untuk menambah lemak baik juga adalah pilihan yang hebat. Apabila membeli, periksa label untuk pastikan bijirin bercambah adalah bahan utama dan tiada gula atau lemak tambahan. Jika anda belum pernah mencuba, saya ikhlas menasihatkan anda kerana ini bukan sekadar roti biasa, tetapi hadiah alam semula jadi yang dianugerahkan kepada tubuh warga emas secara hakiki. Roti sourdough traditional, ubah ajaib menyembuhkan sistem pencernaan selepas usia 60. Jika saya katakan kepada anda ada sejenis roti yang bukan sahaja sedap, tetapi juga bertindak sebagai ubat semula jadi, memulihkan sistem usus yang semakin lemah mengikut usia, adakah anda percaya itu adalah roti sourdough traditional? Tetapi saya perlu tegaskan, itu mestilah jenis yang menggunakan yeast semula jadi buatan sendiri, bukan jenis industri yang ditambah cuka untuk memalsukan rasa masam yang dijual secara meluas. Roti sourdough traditional hanya menggunakan 4 bahan, tepung gandum, air, garam dan yeast semula jadi, starter. Proses fermentasi yang berlanjutan 12,24 jam akan menghasilkan bakteria baik dan asid organik seperti asid laktik dan asid asetik, mengubah buku roti biasa menjadi makanan super yang meningkatkan mikrobiom usus. Asid-asid ini bukan saja membantu roti lebih mudah dicerna, tetapi juga merencatkan bakteria, penyebab penyakit dan melindungi dinding usus yang semakin lemah mengikut usia. Kajian tahun 2024 dari Pusat Penyelidikan Mikrobiom Usus University Mahidol, Thailand memberikan keputusan yang mengejutkan. Warga emas yang memakan roti sourdough asli setiap hari selama 3 bulan mempunyai kepelbagaian mikrob usus meningkat 47%, angka yang tinggi di luar jangkaan. Kerana pada usia 60,80 tahun, kepelbagaian ini biasanya menurun 25% secara semula jadi. Lebih penting lagi, jumlah bakteria yang berkaitan dengan kawalan keradangan dan metabolisme tenaga telah meningkat dengan ketara. Tahap keradangan seluruh tubuh menurun 38% dan skor dalam ujian ingatan. Tumpuan meningkat 29%. Ini adalah bukti jelas menunjukkan roti sourdough asli adalah salah satu makanan terbaik membantu menyelamatkan sistem pencernaan yang semakin lemah berdasarkan bukti saintifik. Ramai warga emas menceritakan selepas beralih memakan jenis roti ini, mereka berasa perut ringan, tidur lebih nyenyak dan semangat lebih segar. Mengapa jenis roti ini begitu ajaib? Kerana proses fermentasi yang panjang membantu menguraikan protein gluten kepada molekul yang lebih kecil, lebih mudah dicerna.
Ramai yang menyangka mereka tidak boleh makan gluten telah mendapati mereka boleh makan sourdough asli tanpa kembung perut atau letih. Selain itu, proses fermentasi juga mengurangkan bahan penghalang penyerapan nutrisi seperti asid fitik yang menghalang penyerapan zinc, zat besi dan kalsium. Satu lagi ciri menonjol adalah sourdough mempunyai indeks glycemic rendah hanya 54 berbanding roti putih iaitu 95. Perbezaan ini membantu mengekalkan gula darah stabil, tidak melonjak selepas makan, sangat bermanfaat untuk warga emas yang sering menghadapi masalah penurunan tenaga dan keinginan makanan manis. Bagaimana untuk tahu roti yang anda beli adalah barangan asli? Tips mudah adalah tanya pembuat roti sama ada ia diperap sekurang-kurangnya 12 jam. Ramuan hanya patut ada tepung gandum, air, garam dan yeast semula jadi, tiada yeast industri, gula atau lemak. Apabila dimakan, roti akan mempunyai rasa sedikit masam semula jadi, bukan rasa masam cuka yang tajam. Isi roti mempunyai lubang udara yang tidak sekata dan apabila ditekan jari, ia akan tenggelam perlahan-lahan sebelum mengembang semula, berbeza dengan roti industri yang akan melantun serta-merta. Cara penyimpanan yang betul adalah jangan simpan dalam beg plastik kerana akan mengekalkan kelembapan dan mudah berkulat. Sebaiknya bungkus dengan kain bersih atau simpan dalam kotak roti dan hanya potong apabila hendak makan. Jika roti menjadi kering, boleh renjiskan sedikit air pada permukaan lalu panaskan dalam ketuhar supaya ia lembut semula atau gunakan untuk membuat puding roti. Roti sebenar mempunyai jangka hayat pendek kerana tiada bahan pengawet dan itu adalah tanda yang baik. Satu tips kesihatan adalah sebaiknya makan sourdough bersama lemak baik seperti minyak zaitun atau mentega daripada susu lembu yang makan rumput untuk melambatkan penyerapan gula dan mengekalkan tenaga stabil. Siloknya makan pada waktu pagi atau awal petang apabila sistem pencernaan berfungsi dengan terbaik. Dan jika boleh, makanlah secara berselang-seli dengan roti bijirin bercambah untuk melengkapkan nutrisi secara menyeluruh. Roti Ezekiel, resipi dari kitab kuno mengubah nutrisi warga emas Malaysia. Jika saya katakan ada sejenis roti yang diinspirasikan daripada resipi kuno dan kini dipuji oleh pakar pemakanan kerana boleh mengubah kehidupan warga emas, adakah anda mahu mencubanya? Roti Ezekiel bukan sekadar nama kuno, tetapi gabungan bijirin dan kekacang yang telah melalui proses percambahan seperti gandum, barley, kacang kuda, kacang dal, millet dan gandum spelt. Apabila bahan-bahan ini bergabung, ia menghasilkan sumber protein lengkap yang tubuh boleh serap dan gunakan segera tanpa memerlukan daging haiwan. Data dari Pusat Penyelidikan Nutrisi Warga EMAS di sebuah hospital terkemuka Malaysia menyatakan bahawa penggabungan pelbagai jenis bijirin bercambah mengikut resipi Ezekiel menghasilkan kesan sinergi, membawa manfaat kepada tubuh lebih banyak berbanding memakannya secara berasingan. Kajian tahun 2024 di Hospital Besar Kuala Lumpur menunjukkan kumpulan warga emas yang beralih daripada roti biasa kepada roti Ezekiel mempunyai tahap protein reaktif C, CRP, satu penunjuk keradangan menurun 45%. Kolesterol baik HDL meningkat 18% dan kolesterol jahat LDL menurun 22%. Paling mengejutkan adalah sensitiviti insulin bertambah baik 34% dan dalam kalangan mereka yang berada di peringkat pradiabetes, lebih 70% telah kembali ke tahap normal dalam masa 6 bulan. Indeks glycemic, GI, jenis roti ini hanya 36, paling rendah berbanding jenis roti lain yang diuji di Malaysia. Sebagai perbandingan, roti bijirin penuh mempunyai GI 69 dan roti putih adalah 95. Tahap GI rendah membantu mengurangkan beban kepada pankreas dan mengurangkan risiko kenaikan gula darah yang cepat. Laporan dari sebuah klinik diabetes di hospital besar menyatakan pesakit diabetes jenis 2 berumur lebih 60 tahun apabila beralih memakan roti Ezekiel dengan serius telah dapat mengurangkan dos ubat secara purata 41% hanya dalam setengah tahun. Walaupun tekstur roti agak padat, kenyal dan mempunyai rasa manis semula jadi, berbeza dengan roti biasa, saya cadangkan anda mula dengan versi yang ditambah kayu manis, kismis untuk membiasakan diri, kemudian perlahan-lahan beralih kepada versi asal. Tips makan sedap adalah sebaiknya bakar sehingga sedikit rangup, baunya akan lebih jelas dan mudah dicerna. Makan bersama mentega kacang atau sayuran segar untuk menambah enzim dan protein semula jadi. Perhatian, roti Ezekiel tiada bahan pengawet, jadi simpan dalam peti sejuk beku dan gunakan kertas minyak untuk alas antara kepingan sebelum dibekukan supaya mudah diambil. Apabila hendak makan, hanya perlu panaskan menggunakan pembakar roti atau ketuhar. Jangan guna ketuhar gelombang mikro kerana akan memusnahkan enzim penting.
Selepas dinyah beku, sebaiknya habiskan dalam masa 3 hari untuk memastikan nilai nutrisi tertinggi. Walaupun penyimpanannya memerlukan lebih perhatian, ramai warga emas yang telah beralih menggunakan jenis roti ini secara tetap memberitahu mereka berasa penuh tenaga, sistem pencernaan lebih baik dan fikiran lebih cerdas dengan ketara hanya dalam masa yang singkat. Roti bijirin penuh 100%, raja skala roti kesihatan untuk warga emas. Jika perlu memilih hanya satu jenis roti untuk orang berumur 60 tahun ke atas, saya akan memilih roti bijirin penuh 100% yang asli tanpa ragu-ragu. Kerana ini adalah jenis roti yang paling hebat, membantu jantung sehat, sistem pencernaan lebih baik dan boleh memanjangkan jangka hayat bertahun-tahun lagi. Ramai yang salah anggap roti whole wheat atau diperbuat daripada bijirin semuanya baik. Tetapi realitinya, roti kesihatan yang sebenar mestilah diperbuat daripada keseluruhan biji bijirin, tidak melalui pengisaran atau pengasingan mana-mana bahagian. Bermakna ia masih mempunyai lapisan didak yang kaya serat, germa yang mengandungi vitamin dan lemak baik, dan endosperma yang merupakan sumber tenaga. Ketiga-tiga bahagian ini mesti utuh kerana alam semula jadi telah mereka bentuknya untuk bekerja bersama demi kesihatan menyeluruh. Kajian dari Pusat Perubatan Geriatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya memantau lebih 10,000 warga emas selama 10 tahun mendapati orang yang memakan roti bijirin penuh 100% setiap hari mempunyai jangka hayat purata lebih tinggi 3.7 tahun berbanding orang yang memakan roti putih. Mereka juga mempunyai kadar penyakit jantung berkurang 52%, risiko stroke berkurang 48% dan kebarangkalian mendapat diabetes jenis 2 berkurang 61%. Doktor Ketua Kumpulan Penyelidik berkata, jika roti bijirin penuh 100% adalah sejenis ubat, ia akan menjadi ubat ajaib yang setiap warga emas patut ambil setiap hari. Sebab ia mempunyai kesan yang begitu kuat adalah kerana bijirin penuh mempunyai banyak ciri biologi. Ia mengandungi serat larut seperti beta-glukan yang membantu menurunkan kolesterol dan mengekalkan gula darah stabil. Ia juga mengandungi lignan, sejenis fitoestrogen yang membantu mencegah kanser, terutamanya pada wanita menopause, dengan kadar kanser payudara berkurang lebih 43% apabila memakan bijirin penuh dengan kerap. Serat dalam bijirin penuh juga adalah makanan untuk bakteria baik dalam usus, membantu tubuh menghasilkan asid lemak rantaian pendek yang membantu mengurangkan keradangan seluruh tubuh dan malah boleh melepasi halangan darah otak untuk membantu otak cerdas, mengurangkan risiko Alzheimer sehingga 35%. Apabila sistem usus sehat, hormon stres kortisol juga berkurang, membantu warga emas tidur lebih nyenyak, mempunyai banyak tenaga dan emosi lebih gembira. Ramai yang beralih memakan jenis roti ini setiap pagi menceritakan mereka berasa seperti tubuh dilahirkan semula. Tetapi yang penting adalah kita mesti tahu cara memilih. Roti bijirin penuh asli mestilah mempunyai tepung gandum penuh 100% sebagai bahan pertama, bukan hanya tepung gandum. Ia sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya 3 gram serat setiap keping. Warna roti mesti coklat semula jadi, bukan daripada karamel dan tidak mengandungi sirap jagung fruktosa tinggi kerana itu akan memusnahkan nilai nutrisi. Satu tips kecil adalah membakar roti sedikit sebelum makan akan membantu mengurangkan indeks glisemik 15% melalui proses penguraian kanji. Jika makan bersama protein baik seperti telur atau yogurt bersama lemak baik daripada minyak zaitun atau mentega, akan membantu tubuh menyerap gula dengan lebih perlahan dan kenyang lebih lama. Kerana roti bijirin penuh asli tiada bahan pengawet, simpan di tempat kering, berangin, jangan simpan dalam peti sejuk kerana akan menjadikan roti cepat keras. Jika tidak habis dalam 5 hari, sebaiknya bahagikan kecil, bekukan setiap keping, lalu guna pembakar roti untuk panaskan apabila hendak makan. Pada peringkat awal, setengah orang mungkin mendapati roti keras dan tidak manis seperti roti putih. Saya cadangkan anda mula dengan jenis yang dicampur sedikit madu, kemudian perlahan-lahan kurangkan kemanisan sehinggalah lidah biasa dengan rasa semula jadi. Selepas 3,4 minggu, anda akan merasai aroma lemak manis yang roti putih tidak akan pernah ada. Ramai pesakit yang saya rawat berkata sejak beralih memakan roti bijirin penuh asli, mereka merasakan kulit berseri, sistem perkumuhan baik, tekanan darah stabil dan yang paling penting berasa muda dari dalam. Oleh itu, jika di dapur anda masih ada roti putih, saya harap anda cuba berubah. Mungkin sekeping roti kecil ini akan menjadi kepingan roti panjang umur menemani anda selama bertahun-tahun akan datang. Penutup, sekeping roti kecil tetapi boleh menentukan masa depan anda. Akhir sekali, saya ingin menjemput anda cuba buka almari roti di rumah. Kerana apa yang anda pilih
untuk diambil keluar setiap pagi. Mungkin bukan sekadar scraping roti, tetapi kompas yang menentukan arah hari tua yang sedang anda lalui. Melihat pada luaran mungkin tidak berbeza, tetapi setiap jenis roti mempengaruhi kesihatan, sistem pencernaan, tenaga dan otak kita lebih daripada apa yang orang pernah katakan. Ada kepingan roti yang sedang mempercepatkan penuaan tanpa kita sedari. Ada pula kepingan roti yang membantu memanjangkan umur dan meningkatkan sistem imun dengan menakjubkan. Hari ini anda sudah tahu jenis roti mana yang patut dielakkan dan patut dipilih. Perkara paling sukar bukan mengingati nama jenis-jenis roti, tetapi berani membuat keputusan untuk berubah daripada apa yang sudah biasa kepada apa yang tubuh benar-benar perlukan. Saya mahu anda tanya diri sendiri dengan lembut, bermula usia 60 tahun ke atas, jenis roti yang anda makan setiap hari sedang membawa anda ke mana? Jika anda pernah beralih daripada roti putih atau roti biasa kepada jenis yang lebih sihat, apa yang anda perasan dalam tubuh anda? Tenaga lebih baik? Sistem perkumuhan bertambah baik? Sila kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah kerana kisah anda boleh membantu ramai orang lain mendapat keberanian tambahan untuk berubah. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, langgan saluran kesihatan warga Emas dan kongsikan kepada kawan-kawan atau orang yang anda ambil berat. Kerana setiap sokongan anda adalah sumber dorongan penting, membantu kami menghasilkan kandungan menarik, bernilai dan menyuntik tenaga positif kepada kehidupan ramai orang lain. Terima kasih yang tidak terhingga kerana kekal bersama kami sehingga akhir video. Jumpa lagi dalam video seterusnya.